makan dulu. Hai. Selamat pagi. Morning. Jom Kak Aceh. kita makan sarapan pagi. Yes, bawa air kecil aja tu. Dah hambur tadi dah. Yang besar RM1. Tak ada ke? Tak payah nanti ada lemak yang tu. Ha? Okey, sarapan pagi. Pagi, morning. Ini mana nak letak? Pegang. Dia. Kat. Okey, itu dia nasi hari ni pagi. Ada rendang ayam. Ni tak tahu apa. Okey. Salomek. Sayur. Bakwan. Sambal hijau, buah-buahan. Okey. Air macam-macam air dia. Ada roti. Okey. Ini baju Hawaii ni. Jadi di Pulau Sabang hari ini macam sejuk sikit mungkin sebab macam hujan. Tapi tidak tahu kita di Sabang nanti macam mana ya. Baik. Jadi untuk di Sabang nanti mungkin kita akan check in selepas makan malam atau sebelum. Kita tengok ya. Kami Padang Jarak, Padang Tegukur. Masya-Allah. Daripada sini sampailah ke Ulele sana. Ini kawasan Punggol ya. Satu bangunan pun tidak ada yang tersisa di sini. Boleh kita lihat atau kita tengok kiri dan kanan, semua ini bangunan baru. Ya. Jadi jalannya sebelum tsunami ini satu laluan sahaja ya. Dan selepas tsunami kerajaan buat dua laluan. Ini semua baru nih kiri kanan. Jadi kita kalau berdiri di sini kita boleh nampak Masjid Jami' Baitur Rahim. Ada satu masjid yang terdekat sekali dengan laut. Sebelum tsunami 300 meter, selepas tsunami menjadi 150 meter. Dan masjid itu masih berdiri kokoh sampai hari ini. Di sebelah kiri kita yang pagar kalah hijau. Inilah kuburan masal mangsa tsunami. Sebelah kiri untuk dewasa, sebelah kanan di sini untuk budak-budak. Jadi dia boleh dikubur dalam 3 lapis ya. Inilah masjid yang terdekat dengan laut, Masjid Jami' Baitur Rahim. Masjid ini daripada laut 300 meter ya. Tapi dihempas dan tenggelam masjidnya. Alhamdulillah masih berdiri kokoh sampai hari ini. Masya-Allah ya, masih. Kita ada juga melawat dekat sini. Boleh kita tengok sebelah kiri kita ini langsung dengan laut. Wah, dekat laut. Dekat sekali dengan laut ya. Ini laut ke belakang, dekat sekali. Laut. Yang kalau kami bilang di sini dulu ni kawasan ni rata dia. Okey baik. Jadi kawasan Ulele ini Padang Jarak, Padang Tegukur, dan laut yang di sebelah kiri kita dulu 1 kilometer lagi daripada darat. Sekarang sudah dekat sekali ya. 1 kilometer. Kita boleh mandi-mandi dekat sini. Jadi kita ke Pulau Sabang tu yang arah ke kiri. Ada nampak pulaunya? Tidak nampak ya sebab hujan. Okey, alhamdulillah kita sudah sampai ke pelabuhan Ulele. Boleh lihat tulisan dia Ulele. Jadi bahasa Aceh kalau kita nak bercakap itu Ulele. Ulele itu kita senang ya nak sebut kan? Ulele. Susah ya. Senang aja. Ulele di Kuta Raja. Boleh tak boleh Ikut saja. diikut saja ya.
Jadi ramai ni yang parking ni semua pergi ke Sabang. Ui, ramai Di parking. Jadi di Sabang untuk hari ini padat ya, ramai sekali. Okey, nak ke mana? Kita mau ke Sabang. Sabang. Okey. Sekarang di mana ni? Pulau Sabang, Pulau Sabang. Pulau Sabang, Pulau Sabang. Pulau Sabang, jom. Kita tunggu satu tempat. Nanti dia bagi tiket. Ya, boleh. Boleh ya. Hai. Hai. Tengok peluk beg. Oi. Olele Oh. di kota raja, Roselin dari Padang Jawa. Hai. Mana? Kita nak pergi Pulau Sabang. Jom. Tengok dolphin. Tengok wak dul. Kak. Wah. Mana? Ulele. 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 Hai. Kita seorang ni buat tarik. Tak apa, kita bertiga. Dia orang bersorang. Dah, jom naik. Ui, buat pakai plastik ni. Mana? Gimana? Aduh. Bang, saya mau pergi terbang. Jom. Miro ikut Jom, okey. Cantik. Let's go. Nasi goreng. Okey, Aceh. Naik boat. Naik ferry. Apa nak jalan ni hujan-hujan ni? Kita ke Pulau Sabang hari ini. Cuma dia ada pelampung airbag tu keterlaluan. Mana kita nak hilang kahwin? Ni apa ni? Fauzia. Tuan Kumiat. Kita nak masuk ferry Bismillahirrahmanirrahim. Hawa Musa inna rabbi ghafurur rahim. Okey, dapat tiket dah? Okey, jom. Dari mana? Tuan kami apa? Dapat dah? Oh, dapat tiket. Nak ke mana? Tiket mahal ni tau. Nak ke mana? Nak naik bot. Sabang Pulau Sabang. Oh, steady. Jom. Alhamdulillah, kita dah dapat tiket. Kita nak masuk ke ferry. Nak ke nak ke Nanti di Sabang. banner ada, bendera ada. Itu dia. Kita nak Hati ya. Kena bawa lori. naik ferry ke Sabang. InsyaAllah 40 minit sampai ke Sabang. Ya. Semangat. Siapa yang dapat tempat dulu boleh duduk atas. Express Bahrain. Okay. Ikut nama saya. Kita boleh tukar. Suka sama suka boleh. Ambil lagi. Untung. Ni Karamlah Nasib baik dia tak bawa kunci pergi Sabang. Nampaknya belum tengok. Naik bot. Snorkeling Kita mandi dengan ikan. Berenang dengan ikan. Wow. What is this? Apa ni kuihnya? Bingka ubi. Okay, kita dah bergerak. Ferry dah bergerak ke Batam.
Ke Pulau Sabang. Alhamdulillah dah sampai Pulau Sabang. Ini ada portal. Ya, alhamdulillah kita dah sampai ke Pulau Sabang. Wow, terjun. Dermaga kapal cepat Balohan Sabang. Terjun lah. Sana. Semua keluar boleh keluar. Tunggu sini je. Kita berada di mana? Hari ini kita dah sampai Sabang dengan abang apa nama bang? Abang Jack. Abang Jack. Jack. Abang Jack kita kamu kita ini ada berapa? 3 van dan 1 kereta untuk 42 orang termasuk Ida dan Aiman. Ini pelabuhan lah. Ya, ini JT Balohan. JT Balohan Pulau Sabang. Alhamdulillah sampai Pulau Sabang pertama kali ni. Okey, alhamdulillah sudah semuanya ya, sudah selesai ya. Selesai alhamdulillah. Okey, baik semuanya tuan dan puan, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di Sabang tuan dan puan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Jack. Jack. Jack orang tempatan sini. Ini kampung Jack ni. Oh. Jadi Jack tinggal dekat rumah mak karena mak sama ayah sudah tak ada ya kan. Dia tinggal dekat rumah mak lah. Rumah pun tak jauh. Ada masjid tu nampak tu, Masjid Kubah Hijau tu. Dari depan masjid tu lah. Tak jauh ya kan. Jadi Jack tinggal sama anak dekat situ. Okey. Jack mau bertanya sedikit dulu boleh ha? Boleh. Okey, khusus dalam van ini. Siapa yang dah pernah pergi Sabang? Belum. Tiada. Jack tak tanya Aceh. Kalau Aceh nanti ada Ida yang tanya sana kan. Jack ada yang pergi Sabang? Tak pernah. Sabang. Siapa yang dah pernah pergi Sabang? Tak pernah. Baru pertama ya kan? Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi Jack akan bagi tahu sikit cerita tentang Sabang. Sabang tu apa? Sabang tu maknanya nama bandar tuan dan puan. Okey. Ya. Sabang tu nama bandar. Kalau keseluruhan pulau ini namanya Pulau Weh. Ya. Jadi kalau dekat Malaysia dia famous cakap Pulau Sabang ya. Ya betul. Tak kenal Pulau Weh ya. Tak kenal. Jadi Jack bagi tahu. Sebab apa Jack bagi tahu? Ada yang tak faham. Yang tak faham seperti ini. Ada pelancong baik daripada Malaysia, Medan, Jakarta, Indonesia ya kan? Ada yang tak faham. Jadi
pelancong turun daripada feri, pijakkan kaki dekat jeti, dia naik kereta ataupun van, ya kan? Ya. Dia bertanya sama driver. Pak driver, ya, kalau dia bertanya sama Ajak, dia beritahu, ya kan? Pak driver, ya, ini kami sudah sampai di Sabang. Oh. Jangan lupa dibawa ke Pulau Weh. Baik. Faham ya? Faham ya kan? Faham. Jadi kalau pelancong sudah tanya seperti itu, Jack senyum-senyum aja. Ini tak faham. Okey, Jack beritahu, ya kan? Okey, sekali lagi Jack beritahu, Sabang tu nama bandar, keseluruhan pulau ini namanya Pulau Weh. Okey. Kita turun daripada feri injak kaki dekat jeti, sudah sampai dekat Pulau Weh. Pulau Weh. Dalam satu Pulau Weh ni ada jumlah penduduk lebih kurang 38,000 jiwa. Oh. Ya. Jadi luas daripada pulau ni dalam 105 km persegi. Oh, solat. Ya. Jadi masa tsunami dulu tuan dan puan semuanya. Masa tsunami dulu, Sabang ni juga kena. Tapi tak teruk seperti dekat Aceh. Oh. Ya. Kalau gegaran dia sama seperti dekat Aceh. Gegaran dia sama seperti dekat Aceh, tapi air laut dia yang tak sama seperti dekat Aceh. Kalau di Aceh itu lebih kurang ada 30 meter, ya kan? Tinggi air. Tapi dekat Sabang ni, dekat jeti yang tuan dan puan turun tadi, ada tinggi air lebih kurang 1,5 meter. Oh. Tadi kita keluar daripada jeti, ada masjid yang kubah hijau yang dia tunjuk tu kan? Ada berdiri van tadi sebelah kiri. Air cuma sampai dekat situ aja. Sampai depan itu, tapi situ pun tak tinggi. Cuma ada sekitar 30 cm je. Kawasan ni dekat atas ni sudah tak ada lagi. Oh. Jadi walaupun sedikit Sabang kena tsunami, dalam satu pulau ni ada yang meninggal 6 orang. Oh. Jadi dia meninggal bukan sebab utama kena tsunami, tapi ada orang-orang tua yang terkejut, ya kan? Karena kita tak pernah merasakan tsunami itu seperti apa. Kita selalu lihat tsunami itu dekat Jepun. Ya, dekat Jepun. Jadi Aceh lah kena masa tu, ya. Jadi walaupun tsunami itu sikit kena Aceh, gegaran dia sama. Bangunan dekat Sabang ni tak ada yang runtuh. Rumah-rumah yang dekat Sabang ni tak ada yang runtuh. Tak sama seperti dekat Aceh. Alhamdulillah di sini rumah-rumah, kedai-kedai ataupun ada hotel itu tak ada yang runtuh. Ini namanya pulau, ya kan? Kalau pulau tu jalannya lihat ni, naik turun bukit, ya kan? Tapi jalan alhamdulillah semuanya cantik. Jalan semuanya cantik. Nanti kita pun ada lawatan sampai 0 km itu jalan semuanya cantik. Jadi pekerjaan orang Sabang ni, dia banyak kerja di kerajaan, tuan dan puan. Jadi Sabang punya datuk bandar sendiri. Dia bagi nama wali kota. Wali kota, ya kan? Jadi mayoriti orang Sabang ni banyak kerja di kerajaan. Wali kota tu di bawah daripada gubernur. Kalau Aceh yang lagi besar tu gubernur, ya kan? Aceh lagi besar gubernur. Di bawah daripada gubernur tu wali kota. Di bawah daripada wali kota ada bupati. Jadi Sabang ni dia ada datuk bandar sendiri. Sabang sampai Merauke. Inilah ujung mula awal negara Indonesia. Kalau kita lihat daripada map Indonesia, Pulau Weh ni paling ujung kecil. Paling ujung kecil. Kalau daripada Malaysia, flag tu laluan dekat sini, ada di atas pulau ni. Dari atas Pulau Weh, ya kan? Jadi zaman dulu tuan dan puan, itu bersatu. Sebab itulah dia bagi nama Pulau Weh. Weh itu maknanya pergi. Sebab apa dia terpisah dengan Banda Aceh? Masa dulu tu ada gegaran yang sangat kuat. Jadi pulau ni terpisah daripada Banda Aceh. Dulunya bersatu. Tuan dan puan ada lihat tadi waktu naik feri dekat Banda Aceh, itu dia bagi nama jeti dia Ulele. Ada. Ya kan? Tapi sekarang ni banyak yang cakap Ulele. Tapi sepatutnya Ulele. Ulelu. Ule itu kepala. Le itu lepas.
Oh. Jadi mana kepala dia yang terlepas, Sabang ni. Sabang ni. Itulah dia bagi nama Pulau Weh ya. Okey. Ini sekejap lagi kita sampai tempat lawatan yang pertama. Dia bagi nama Taman Ailop Sabang. Jadi di situ kita ambil gambar. Dia buat tulisan dia lagi besar. Nanti kita boleh ambil video, ambil gambar dekat situ ramai-ramai. Jadi bawah tu ada tasik. Nama tasik dia Ane Laut. Ane Laut. Ni di depan ni boleh nampak ni. Depan ni nampak ni. Itu nampak tu lah. Ane Laut. Itu ya. Ui. Tasik tu danau, ya kan? Nama tasik dia Ane Laut. Ane Laut. Ane tu maknanya anak. Anak. Okey. Laut tu laut. Laut, anak laut. Anak laut. Anak laut. Ya kan? Jadi depan sana tu boleh lihat depan. Okey. Nampak tu putih tu laut. Oi. Jadi dia terpisah dengan satu kampung, nama dia Kampung Anak Laut. Ya. Walaupun nama tasik tu Anak Laut, air dia tak masin. Air dia tawar, ya kan? Sumber air bersih Sabang salah satunya dia bagi daripada tasik. Inilah. Jadi nanti tengah hari insya-Allah kita makan tepi tasik ya. Boleh. Senang kalau sudah awal kilometer kosong, itu awal perhitungan negara Indonesia, dia mulai start daripada Sabang. Akhir dia di Merauke, Papua sana ya kan? Kita tak tahu berapa kilometer lah dekat sana tu. Okey, alhamdulillah kita sampai di Mercu Tanda Ailop Sabang kita beratur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, hari ini Loli TV Travel bersama rakan-rakan berada di Sabang. Kalau bergambar jangan tutup huruf S ya. Dah bertongkat dah tu. Okay. Nak tengok gambar tasik? Nampak oh. Hari ni kat Sabang kita pakai 1 kereta dan 3 van Sekarang kita nak beli aiskrim. Oh, sedapnya. Siap. Vanila saja. Boleh campur ke? Hijau tu apa? Avocado. Jangan bang, abang jangan makan yang Hai. Kalau pertanian dekat Sabang ni cuma ada 3 tuan dan puan semuanya. Apa tu 3? Cengkeh, pinang, kelapa. Oh, cengkeh. Okey, sekarang ni kita menghala ke pantai Ujung Kareng. Ujung Utara. Ya. Ujung Kareng. Murih tak ada. Ni buah pinang ni. Pinang. Ni Oh, pinang. Tahu cengkeh? Mana Cengkeh ni? yang dijemur tu dengan bapak. Tu cengkeh tu. Ya. Okey. Cengkeh tu Cengkeh bang. Untuk campuran pewarna kain. Oh. Seperti dia buat kain batik tu kan. Lepas tu dia buat obat-obatan juga. Campuran untuk kosmetik dia juga. Banyaklah kegunaan. Ya, ni cengkeh lagi. Oh, cengkeh ke? Kalau universiti dekat Sabang tak ada. Di depan kita nampak laut ya kan? Okey, Ini Selat Melaka. Oh, Selat Melaka. Selat Melaka. Patut boleh balik ni. Itulah. Sebelah sana Melaka. Malaysia. Nanti kita arah sebelah barat tu Lautan Hindi. Ya. Laut Hindi. Dalam. Betul jemur tu. Pinang. Tu. Ini pinang. Pinang sebatang. Tanam pinang rapat-rapat. Ni. Ada yang nak bawa lari. Okey, ni pantai Ujung Kareng Jadi kawasan ni ada juga sele. Pantai Kareng. Lihat air laut dia. Masya-Allah, subhanallah. Sampai air laut.
Okey ni ikut arahan Jack. Kita Okey. pergi dekat belakang tu dulu semua ya. Tempat orang ramai-ramai sana tu ya. Okey. UKCC Hotel. Aduh. Oh, ramai lah. Jack, jangan laju-laju Pak Jack. Tak laju-laju. Abang Z takut. Kita di Pantai Karang. Ada jual air. Nanti beli air Pantai Karang. Pantai Karang ni ialah batu karang. Mana? Kita datang jalan. Subhanallah. Birunya air. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Hari ini Loli TV Travel bersama Ubay Tour and Travels dan rakan-rakan berada di Tak tahu ni siapa punya? Ni. Siapa punya handphone? Saya. Mana? Saya itu punya. Mana? Okey. Pantai Ujung Karang. Nak beli air ya? Haus. Kalau RM Malaysia dia tak ada. Nak itu. Tu dia. Tu bungkus satu. Sedap nak bungkus nak kasih langsung dulu. Bungkus tak dah? Ada. Tapi nak lepas ni. Lepas ni nak bungkus. Apa ni dah nak balik lah. Ya macam itulah. Dah lepas. Orang ini sayang ini. Dekat Shalom tak minum. Kat Padang Jawa tak minum. Tak minum? Wak Din dia jual ni. Itulah tak nak. Wak Mas Judin. Ada. Kita ambil gambar.